Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Ain Zahra binti Muhammad Salmi berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Parit Gantoi yang terletak di Sungai Rambai, Melaka. Kod sekolah saya MBA 1071. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca, berjudul Catatan dari Syurga. Ada kisah yang tidak sekadar dibaca tetapi dirasai hingga ke dasar jiwa. Catatan dari Syurga karya Rohani Deraman adalah salah satu daripadanya, sebuah naskah sederhana setebal 115 halaman. Namun syarat dengan luka, sabar dan cinta yang luar biasa. Novel terbitan Citra Production ini mengandungi 6 sisipan bab mengadaptasi dari kisah benar yang sangat meruntun jiwa. Mari kita bersama-sama dengan saya kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengangkat perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Aminah, dilahirkan tidak sempurna dengan tangan dan kaki yang cacat separuh. Sejak awal kehidupan, Aminah sudah diuji dengan pandangan sinis masyarakat. Kehadirannya dianggap membau badi, malah pernah dicadangkan untuk dibuang kerana tidak cukup sifat. Luka fizikal yang jelas kelihatan itu menjadi bayang kepada luka emosi yang lebih dalam. Dipinggirkan, dibandingkan dan merasai pilih kasih dalam keluarga sendiri. Namun Tuhan tidak mencipta Aminah tanpa kekuatan. Di sebalik kekurangan fizikalnya, dia membesar dengan wajah yang sempurna dan hati yang tabah. Kehidupannya mula berubah apabila bertemu jodoh dengan Hamid, seorang kaki tangan kereta api Tanah Melayu. Tetapi bahagia itu tidak lama. Ditinggalkan tanpa nafkah ketika sedang mengandung anak pertama. Aminah sekali lagi diuji dengan keperitan yang tidak terduga. Takdir mempertemukannya dengan seorang lelaki berbahasa indah yang kemudiannya memeluk Islam. Perkahwinan kedua ini pada awalnya mendapat tentangan. Namun di sinilah Aminah menemukan semula harapan. Mereka dikurniakan 6 orang anak, tetapi kehidupan tidak pernah mudah. Kemiskinan, fitnah dan pelbagai cabaran datang silih berganti. Setelah 12 tahun mengharungi segala kepayahan, suaminya pula meninggal dunia, meninggalkan Aminah sebagai ibu tunggal. Dari situlah bermula episod paling getir, membesarkan 6 orang anak dalam serba kekurangan, bekerja sebagai pembantu rumah, mengorbankan masa, tenaga dan perasaan demi memastikan anak-anaknya tidak merasai nasib yang sama. Dan seperti sinar selepas hujan, pengorbanan itu akhirnya berbuah manis. Anak-anaknya berjaya menjadi insan yang mengenal jasa ibu mereka. Sisa hidup Aminah diisi dengan kasih sayang yang dahulu sering dirinduinya. Kekuatan novel ini terletak pada kejujuran emosinya. Penulis tidak berlebih-lebihan dalam menggambarkan derita, tetapi cukup untuk membuat pembaca termenung panjang. Bahasa yang digunakan sederhana, namun menyentuh seolah-olah kita sendiri berjalan bersama Aminah dari kecil hingga hujung usianya. Justru itu, mari kita sama-sama merenung apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pesan novel ini. Yang pertama, kekuatan sebenar bukan pada fizikal tetapi pada jiwa. Aminah membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Yang kedua, kasih ibu adalah pengorbanan tanpa syarat. Walau dihimpit kemiskinan dan kesedihan, Aminah tetap meletakkan anak-anaknya sebagai keutamaan. Manakala yang ketiga, jangan cepat menghukum seseorang. Apa yang dilihat pada luaran tidak pernah menggambarkan keseluruhan seseorang. Yang keempat, ujian hidup bukan tanda kelemahan, tetapi ruang untuk menjadi lebih kuat. Setiap kesakitan yang dilalui Aminah akhirnya membentuk dirinya menjadi wanita luar biasa. Akhir sekali yang kelima, kesabaran pasti berbalas. Walau mengambil masa bertahun-tahun, kebahagiaan akhirnya tetap menemui mereka yang tidak berputus asa. Pada pendapat saya, penulisan novel ini sangat menarik, diselitkan dengan huraian hadis dan ayat Al-Quran yang mencabar keinsafan dalam diri setiap pembaca. Gaya bahasa yang mudah dan menarik sangat mudah difahami. Bahasa
yang digunakan juga amat dekat dengan jiwa anak-anak. Buku kecil ini mudah dibawa ke mana-mana dan mempunyai sisipan gambar kenang-kenangan Aminah yang menyimpan 1000 memori. Kesimpulannya, Catatan dari Syurga bukan sekadar sebuah novel. Ia adalah cerminan realiti kehidupan yang penuh liku. Dengan harga yang berpatutan, RM16, pembaca bukan sahaja membeli sebuah buku, tetapi sebuah perjalanan emosi yang meninggalkan kesan mendalam. Ini bukan kisah tentang kesempurnaan hidup, tetapi tentang bagaimana seseorang yang tidak sempurna mampu mencipta kehidupan yang luar biasa. Sekian, terima kasih.